serius lah. Baru umur 17 tahun dah bayar zakat. Siapa lagi kan tak kenal dengan Ammar Ahyan, anak sulung kepada usahawan terkenal Datuk Alif Shukri. Dia jadi famous bukan sebab keluarganya, anak usahawan ke, tetapi karakternya yang low profile dan rendah diri. Remaja yang tenang dan sopan. Tenang je bila bercakap. Dia tak sombong walaupun dibesarkan dalam keluarga yang berada. Dan yang menariknya, tahun ni Ammar Ahyan ni telah membayar zakat sedangkan dia baru berumur 17 tahun. Sebelum ni juga dia telah mewakili mak ayahnya Datuk Alif Shukri dan juga Datin Nur Syahidah ni untuk membayar zakat sebanyak RM900,000. Dia sangat terinspirasi dengan ayahnya membayar zakat dan juga suka bersedekah. Jadi walaupun dia masih muda, dia dah tanam dalam hati ni untuk bayar zakat sendiri. Sejak remaja lagi, Ammar ni dia sudah mula membantu bisnes keluarga. Dia pernah buat live produk, promosi barang. Walaupun pada awalnya dia sendiri mengaku dia tak begitu pandai bercakap di depan kamera, tapi dia tetap cuba. Lama kelamaan, orang mula kenal dirinya di media sosial. Ramai yang suka tengok cara dia yang sederhana dan jujur. Ada juga yang mula tawarkan dia untuk buat review dan bekerjasama dalam konten. Tapi bagi Ammar sendiri, tujuan utama dia bukanlah nak jadi popular, tapi dia cuma nak bantu mak ayahnya dalam bisnes. Kadang-kadang apa yang buat seseorang itu dihormati bukanlah kerana kekayaan yang dia ada, tetapi kerana sikap rendah diri, usaha dan hati yang sentiasa ingin berkongsi rezeki. Mungkin sebab itu, walaupun masih muda, Ammar Ahyan ni dia sudah menjadi inspirasi kepada ramai orang.